saya melihat penganjuran ini sungguh fantastik dan perlu diteruskan sebanyak kali yang mungkin kerana dia memberi satu hubungan ataupun link untuk mengumpulkan pemikir-pemikir yang mempunyai satu fikrah iaitu bertauhidkan kepada kitab Al-Quran dan sejarah alam Melayu yang benar. Okay. Ya, sejarah alam Melayu yang benar yang kita tahu sudah banyak dimanipulasi oleh pihak kolonial. Saya berani mengatakan itu sebab sebenarnya sejarah yang ada di tanah air kita hanyalah satu kaki. Satu kaki. Dia apa-apa kalau kita nak berdiri, dia kena berdiri dua kaki. Okay. Jadi apa yang kita belajar sekarang hanya satu kaki. Kita tidak ada sejarah Nabi-Nabi. Satu kaki lagi ialah sejarah Nabi-Nabi, itu maksud saya. Even satu kaki pun kita masih lagi tak cukup lengkap. Sebab apa? Dalam satu kaki itu ada lompang. Lompang apa? Lompang dari sudut events. Lompang dari sudut timelines. Ya, betul. Dia lompat tau. Saya perhati ada sebenarnya saya boleh kata gitu bila ada satu orang datang jumpa saya. Dia kata, "Prof, cuba tengok buku yang saya buat ini." Buku tu The Coffee Books saja. Coffee Books. Jadi saya pun lihat, cantiklah buku tu. Dia punya tu pun lah, banyak bajet kata buku tu. Dia punya kertas pun cantik. Saya pun tengok dia pun lukis pasal sejarah Kedah. Kemudian saya tengok, saya kata, oh buku ini ada satu kaki. Satu. Yang kedua, buku ini banyak lompang-lompang. Rongak kan? Sebab apa? Sebab dia tidak bersandarkan kepada sources yang genuine. Dia base kepada sources orientalis. Kita tahu siapa yang sources ini. Siapa yang baik, you refer daripada sources apa, kita tahu. So buku ini tidak lengkap. Faham. Dia tidak boleh menjadi overview untuk menghukum atau memberi satu judgement kepada sesuatu sejarah atau event kepada sesuatu tempat. Dia mesti untuk memberi judgement atau event kepada sesuatu tempat, you mesti lengkap dari sudut sources. You kena ambil sources Arab, you kena ambil sources lain, sources English Classic. You tak boleh refer kepada sources orientalis saja. Yang mana kita tahu orientalis telah cuba sedaya upaya untuk mengubah pandangan orang Melayu ini supaya supaya kurang bersatu padu. Supaya jauhkan daripada Quran. Supaya jauhkan daripada hadis. Supaya jauhkan daripada bahasa Arab. You kena tahu bahasa Arab untuk tahu sejarah asal orang Melayu. Sebab apa? Melayu, agama Islam dan Arab serta zaman Nabi serta zaman tabi'in, Rasulullah, sahabat, itu adalah zaman mereka. Mereka sentiasa berhubungan. Stop. Saya soalan. Adakah zaman Nabi Muhammad, zaman keemasan Nabi itu, alam Melayu ada hubungan yang sudah tentu ada. Sufi, bagaimana kita mahu menafikan? Kenapa kita boleh percaya geografi yang di Europe itu lebih berhubungan dengan kita sedangkan kita lalu tanah Arab? Ya, betul. Okey. Tapi logik akal. Ya. Tanah Arab dekat sajalah. Ya. Kita dah ada hubungan. Kita dah ada bukti-bukti Shilling. Maksudnya zaman Nabi lah. Zaman Nabi. Bukan zaman selepas tu ada lah. Zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman dia tak guna shilling. Yalah. Dia tidak ada shilling zaman Nabi. Dia guna shilling Roman. Ya. Zaman Nabi Muhammad guna shilling Roman. Dinares, darham tu itu word daripada Roman. Sebab pada waktu sesudah ketiadaan Nabi Isa AS, kerajaan Roman telah menguasai kawasan semenanjung Arab. Sehinggalah zaman Nabi Muhammad SAW. Masa zaman Rasulullah tu kan kuatnya dua empat yang kuat itu Persia dan Rom. Jadi zaman Nabi Muhammad dia tak guna duit shilling. Dia tidak ada bahan untuk dia buat duit shilling. Dia guna duit Roman. Justru banyak dia punya tetapi macam mana pula kita boleh jumpa 118 Hijrah shilling dekat Kedah itu. Sebenarnya sekarang kan, dulu Muhammad saya keluarkan 118 Hijrah. Oh, Islam sudah datang ke sini. Ramai yang menolak. Dia kata bukan 118, itu 181, 180. Saya kata 118. Saya tengok 118. Saya tak akan itu berganjak daripada saya punya pandangan kan, saya kata. Sebab tiba-tiba sekarang dah berlambak duit 118 Hijrah. Tulis sanah lagi. Setengahnya mula-mula Syufi tahu. Dia kata, itu bukan tahun, itu nombor series. Saya kata itu tahun. Mustahil itu nombor series. Jadi kan, jadi kan saya kata tahun. Memang ada tulis sanah. Sekarang ni Syufi, kalau 118, apa makna 736? 736 masih ialah zaman tabi'in, ialah zaman Umayyah. Sudah ada pegang. Tulis apa tahu? Dekat Mesir itu. Belanja negeri Kedah Darul Aman. Dalam tulisan Jawi Arab. Hubungan dah ada. Dan sebelum dah lepas ni dah banyak dah keluarkan. Domestik datang berhubung dengan saya, dengan Cik Wan semua. Berhubung dah ada 111, 110, 102. Saya dah banyak. Maksudnya di sini duit shilling adalah sesuatu yang kuat, Sufi. Dia adalah wujudnya sebuah kingdom, Islamic kingdom. Kan kita dapati bahawa Sriwijaya itu adalah yang simak Kedah itu adalah asimah Sriwijaya daripada batu bersurat cara.
Dia kata Raja Chola datang menyerang Raja Kadaram di Sriwijaya. Maksudnya Raja Kedah di Sriwijaya. Kedah tu Sriwijaya. Ya. Dia tak akan serang kalau bukan Asimah, bukan the city. Dia tak akan serang kampung-kampung, dia akan serang the city. The city. Jadi the city of Sriwijaya kita baru jumpa. Dia adalah di Kedah. Habis tempat-tempat lain tan itu adalah Sriwijaya. Oh, Sriwijaya. Faham? Baik. Jadi kita tinggalkan sebab terlalu banyak. Sebagai podcast patut ringkas. Tapi kita telah banyak memfokuskan secara detail. Saya mengharapkan Prof ada sesi selepas ini dengan kami. InsyaAllah. Dengan Harakah maybe mungkin kita akan jumpa lah. Kita dekat sebenarnya ni. Dekat Di Gombak je. Dekat je. Untuk kita Boleh je. aturkan sesi yang lebih tidak terikat dengan masa. Nak ke sembahyang Jumaat ni. Kita pasti banyak. Prof, saya puas hati. Sebab Prof sebut tadi, jalur Nabi Ibrahim tu ada 3 tu. Sebut konturah tu. Jadi kita akan debate lah lepas ni. InsyaAllah. Dia akan potong-potong. Dia akan debate. Oh ni betul. Debate. Bedok ni. Dia mesti Prof. debate. Dia mesti bergaduh. Dia mesti apa. Bergaduh lah. Saya tak kisah. Semuanya Katalah apa. adalah demi untuk satu saja. Kita nak menyedarkan umat Melayu, bangsa kita, anak muda bahawa orang Melayu ni hebat. Ada tamadun sendiri, ada keaslian ketamadunan, bukan diimport, dicuit-cuit daripada mana-mana. Kita ada nenek moyang kita sudah ada ketamadunan yang megah, yang hebat. Betul. Yang mesti kita terjemahkan. Saya pun tak faham lagi, tak banyak saya faham ni. Banyak soalan. Jadi kita akan tinggalkan dulu podcast kita hari ini untuk kita buka ruang lebih luas di masa depan, masa akan datang. InsyaAllah. Terima kasih banyak Prof sudi bersama kami. Kita jumpa di podcast Satu Ummah di siaran seterusnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.